share skincare for dry and acne prone skin. Kulit awak dry skin ke very dry skin? Kalau very dry skin, awak ambil yang ni. Kalau dry skin saja, yang ni pun dah cukup. Lepas tu awak pakai yang ni. Awak pakai toner ni. Awak acne prone skin kan? Yang ni, dia ada black tea. Black tea adalah bahan yang datang daripada green tea. Kalau kita buat research, green tea ni apa? Green tea ni adalah bahan yang sangat bagus gila untuk soothing and calming. Lepas tu, dia adalah sejenis black tea yang dah di-ferment filtrate kan? Bila dia ferment filtrate, dia ada bakteria baik yang dipanggil prebiotik. Black tea yang di-ferment filtrate dipanggil kombucha. Yang ni main dia adalah ingredient soothing and calming dan ada probiotik. Lepas tu yang bagus gila kalau awak acne prone skin kat sini, dia ada panthenol. Panthenol adalah bahan yang bagus untuk anti-inflammatory, iaitu bahan yang bagus untuk meredakan keradangan, meredakan inflammation pada kulit. Kalau kita breakout ataupun kalau kulit kita acne prone skin, kita selalu naik jerawat yang meradak, yang sakit, yang pedih. Itu adalah jerawat yang inflame. So dalam ni dia ada bahan yang sifat dia anti-inflammatory. Dia mengantikan jerawat tu. Bila dia antikan jerawat tu tak boleh. Maksudnya inflammation tu tak boleh kekal lama untuk hidup kat situ. So dia akan reda lah. Ni toner ni.